Ni situasi dia geng. Situasinya korang tengok ni. Okay, ni ada parit kan. Cantik kan. Uish, air mengalir lah. Okay, nanti Boy Jan tunjuk korang sebenarnya keadaan dekat gudang ni macam mana. Okay, hari ni Bos Ijan panggil JCB. Korang tahu tak, asalnya ni tak ada berapa lori lah lobak kita tambak sini. Dah banyak lori. Sebab ini dulu geng, dia gini. Memang rumput dan terbenam lah. Senang kata terbenam. Termasuk dalam gudang sendiri pun sama. Dia contoh ni. Okay, hari ni Boy Jan panggil ni, apa namanya orang panggil, tar, beli tar. Tar sendiri. Sebab asalnya kalau kereta masuk parking lebih sikit je, dia terbenam. Kalau ni tak lah, jalan ni tak. Yang sebelah sini memang terbenam-terbenam. Okay, lagi satu korang tengok parit sebelah ni, parit tak ada air langsung. Parit bertendang. Dan korang tahu tak, asalnya ni kan dah bersih sikit. Sebab Boy Jan sewa JCB. Boy Jan sewa JCB untuk ni, buat parit ni. Nampak, parit ni dia punya semak dia tinggi sangat. Dan memang tak pernah nampak parit. Boy Jan pun tak tahu dia ada parit. Okay lah, ada parit tu cuci. Boy Jan panggil, cuci terus. Ni parit ni memang tak pernah ada air. Betul kan, ada benyek-benyek macam ni je lah. Oh, so semaknya tinggi. Semaknya sebab banyak sangat. Bayangkan lah kalau semak ni, aduh hai. Woi, tak time lapse Okay, asalnya ni semak tinggi. Sini pun sama. Sini pun sama. Korang mesti tahu kan jadi spot apa kan. So hari ni projeknya kita nak gerogoh. Ni gerogoh talapia. Gerogoh talapia geng. Hidup geng talapianya. Dan Bos Ijan cari ni geng, ikan betutu punya benih ada tak yang jual? Tapi yang besar lah, saya besar-besar sikit. Sebab ikan betutu katanya ikan tempatan. Boy Jan pun memang excited. Boy Jan lagi suka ikan betutu di talapia. So ada tak kenal orang yang bela yang boleh dilepaskan, yang hidup? Boy Jan pun memang suka makan ikan betutu. Malam tadi Boy Jan jala dekat JB, dapat ikan betutu geng. InsyaAllah. So cuba bagi tahu Boy Jan. Ni projek yang tengah dijalankan ni. Nampak bersih kan? Nampak lapang kan? Asalnya ni lagi elok sini. Asalnya kalau kau tengok ni lagi elok. Ni cantik lagi. Depan ni tak cantik. Macam ni kan, ada jalanan. Ni Boy Jan dah bersihkan sikit. Bersihkan banyak lah. Kat sini dah berlori Boy Jan tambak. Dah berlori. Diratakan, ditambak, diratakan. Ni pun sama. Kalau korang tengok datang sebelum ni, dia gelondang. Boy Jan tak tahu dah berapa lori batu kasaran, batu 3 suku, batu apa segala, tanah apa segala untuk ratakan. Ya betul, ini bukan tempat Bos Ijan. Ini wak yang Bos Ijan hormati, yang sangat baik orang yang dekat sini. Sebab tu Boy Jan modal, ada rezeki, Boy Jan buatkan lebih cantik. Next kalau Boy Jan keluar pun dari sini, ya alhamdulillah, orang yang